Sehingga sebab dia rahmat dari Allah Ta'ala sekalian, sebalik pada hadis kita. Allah. Maka semasa Dajjal itu bermahal berjaga, Allah Ta'ala telah menghantarkan Nabi Isa alaihissalam, anak kepada Maryam, lalu ia turun berhampiran dengan menara putih yang letaknya di timur bandar Damsyik. Dalam ruang hujan, ruang warna, semua muslim-muslimat, orang Islam, orang beriman, tak beramal tinggal. Hak ada ramah, hak ikut Dajjal. Pasal Dajjal menjanjikan satu kemewahan, satu kesenangan yang sementara dia akan bertubuh ini. Maka duduk dalam ruang itu, maka turunlah Nabi Isa alaihissalam daripada langit. Dan katanya dalam hadis ini, Nabi Isa alaihissalam turun di satu bandar, di timur bandar Damsyik. Berhampiran menara berwarna putih. Damsyik di mana ni? Syria. Kita di Syria ni kalau tak ada lagi ni. Contoh kalau kita di Syria ni, dia kata Ustaz tak ada pun Ustaz. Menari warna putih ni bila pada Damsyik saya gitu. Saya tak ada kan? Tak ada. Contoh kata kalau kata tak ada. Hari Nabi Isa alaihissalam turun mengambil tersebut Kristian. Pasal apa? Ni waris dan daripada hati yang soleh. Walaupun hari ni tak ada lagi. Tak ada Ustaz saya tidak kemarin. Tak ada. Dia benda tak tahu. Memang tak ada hari ini. Dan hari Nabi Isa alaihissalam turun daripada langit, menara berwarna putih ini akan. Pasal apa? Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Maka sebelum dari hadis, maka Nabi Isa alaihissalam disebut beberapa tempat. Kalau disebut semakin kuat adalah kitab Mustikah Hadis. Jadi yang pertamanya hadis nombor 83 disebut beberapa tempat. Dia kata Nabi Isa alaihissalam itu diturun. Sebut diturun waktu subuh. Yang ketiga tu orang nak solat waktu subuh. Tiba-tiba masa tu yang menjadi imam adalah Imam Mahdi. Apabila Imam Mahdi dia tengok dia keluar, semak Imam Mahdi berlaluan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyerahkan imam tersebut kepada Imam Mahdi. Nak tunjuk apa dia tu? Nak tunjuk sebagai kata sinambungan. Yang Nabi Isa alaihissalam tu bukan bawa syariat dia. Dia nak ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada? Dan syariat berbeza. Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeza. Tapi Nabi Isa alaihissalam walaupun dia turun kemudian sebenarnya syariat dia ikutnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebutkan di dalam hadis dalam suara Muslim yang antara tugas Nabi Isa alaihissalam. Dia diturun, dia juga membunuh binatang yang bernama babi. Dan juga dia memantapkan semua salib-salib yang ada di atas gereja. Pasal apa tu? Pasal dia nak membatalkan segala agama-agama yang bertuhankan dia. Patutlah muslim-muslimat. Kalau kita baca dalam Sahih Muslim ada sepotong hadis. Nabi kata apa? Jangan kamu terlampau memuji aku. Pasal apa Nabi bilang kok jadi seperti umat Bani Nasrani. Dia puja sangat kepada Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya dia puja Nabi Isa. Akhir katanya Nabi Isa alaihissalam ni anak Allah. Itu Nabi Muhammad tak memang bila taksub ni muslim-muslim lebih sangat. Jadi lebih Nabi tak boleh. Cukup selawat je. Cukup muslim-muslim. Cukup kita ni agar kita sayang pada Rasulullah, kita sambung balik dia salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh buat ikut, Nabi larang kita tinggal. Bila lebih sangat puji ni, memang tak jadi macam tadi. Dah mengaku ni kata Nabi Isa alaihissalam anak kepada Tuhan. Kalau kita tengok di umat Yahudi dia ada lagi. Umat Yahudi dia kata apa? Dia kata Nabi Uzair. Ini sebab pokok dalam surah Al-Baqarah. Yang ditebak Nabi Uzair. Nabi Uzair dia kata Nabi Uzair. Umat Nasrani, umat Yahudi tak nak Allah. Dia kata apa? Dia kata Uzair ni anak Tuhan. Apa tu kata? Lebih sangat ni jadi melampau. Tak mau begitu. So cukup sebab kita sebagai umat Nabi Muhammad ni, kita selawat, kita ikut syariat Rasulullah SAW. Kalau Nabi suruh buat, kita buat. Kalau Nabi larang, kita tinggalkan. Maka Nabi Isa alaihissalam bila turun, maka Nabi Isa alaihissalam dikejar. Sebut dalam ini, maka Nabi Isa alaihissalam pun mengejar Dajjal sehingga dapat mengawalnya di pintu kalian yang bernama Dul Babulun. Lalu ia membunuhnya. Satu pendapat kata Babulun ni, pintu Lud ni berada di mana?
Aqsa. Sebab tu lah Muslim-Muslim kita duk tengok ada betapa Yahudi ni dia nak sangat Masjidil Aqsa. Pasal bagi dia orang tempat tu tempat suci. Dan kalau kita tengok lagi satu pendapat yang mengatakan Dajjal tu dia akan memenangkan daripada sana. Dia akan memenangkan daripada sana. Di sana lah empire dia akan luas. Dia nak tu. Sebab tu Muslim-Muslim hari ni kita hampir terpedaya, kita tukar dengan Masjidil Aqsa dengan Haikal Sulaiman. Faham masalah? Masjidil Aqsa mana? Masjidil Aqsa masjid takut kubur. Haikal Sulaiman mana? Hak kubur berwarna masjid Haikal Sulaiman. Satu pendapat kata Haikal Sulaiman tu itulah singgasana bagi Dajjal. Jadi kena Dajjal kan? Masjidil Aqsa itu adalah masjid. Sebenarnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu cerita Rasulullah di Isra' Mi'raj sebelum Nabi dia Mi'raj kan di Isra' di situ lah. Rasulullah sembahyang bersama dengan nabi-nabi itu di situ. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat kuda dia, ikat apa? Burak. Burak, bukan burak air. Itu nama pump station. Burak. Saya pergi ke Kedah tengok ada satu pump station nama Burak oil. Orang ngaji juga rasanya. Ngomong anak kau di sini nyok ni jadi lagi macam borok ke ngomong ada. Tapi dia tak tahu borok oil. Ini orang ngaji sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sapa Masjidil Aqsa dan ikat borok tu di tiang satu tiang di Masjidil Aqsa tu. Sampai sekarang disebut ada lagi tiang tersebut dan ada masih lagi ada lagi kesan beban yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat di situ. Tapi sekarang semua sebab tu dalam hadis lain Nabi kata apa? Kalau nak peking belanja, pekinglah belanja nak pergi ketiga tempat ni. Yang pertama Masjidil Haram. Kedua Masjid Nabawi. Dan yang ketiga apa? Masjidil Aqsa. Kalau nak peking belanja, peking belanja nak pergi ketiga tempat ni. Kamu dah pergi belanja ni nak pergi mana ni? Nak pergi ke Danau Ustaz. Nak pergi jaga apa kan? Tak Ustaz, saya nak pergi ke Krabi nak tengok pantai, tak ada pasar nak pergi ni lah. Contoh saya nak pergi Ustaz, nak tengok Natal Lembu. Kat mana tu? New Zealand. Nak tengok Natal Lembu, pergi makan banyak lembu. Saya pergi New Zealand, buat bazir duit je. Nak tengok lembu. Buka Google je lah, tengok lembu. Buka Google je, tengok lembu. Tak ada di New Zealand. Kita di sana, kita semayang di sana dapat pahala lah. Lebih pahala dia. Tak paling nyata sekali lebih pahala dia semayang di mana? Semayang di Masjidil Haram. Itu kebenaran Nabi. Ya? Maka sama dari dalam hadis ini, bila Nabi Isa AS berjaya kawan bunuh dan jatuh di mana? Di Bahulu. Satu riwayat kata Nabi Isa AS ketuk di kaki dia. Jatuh dia mampu dia. Jajah. Satu riwayat kata Nabi, Muslim bila dia tengok Nabi Isa AS kecup dia tu takut seperti mana air mati bercair. Dia tengok di tangan. Pasal apa? Dia tahu Allah Ta'ala takdirkan nyawa dia terputus di tangan Nabi Isa AS. Yang bila selesai saja, mampu saja dan jarak Nabi tu, maka setelah itu datanglah satu kaum yang Allah Ta'ala selamatkan daripada bencana Dajjal itu menghadap Nabi Isa AS. Orang mana ni? Orang beriman. Pada Nabi Allah Ta'ala selamatkan dia daripada bencana Dajjal. Allah beriman. Tak ramai mana tu. Dia mari lagi tu dalam hadis lain. Muslim boleh buka dalam kitab Bahrul Mazid. Hari orang Islam mengamuk. Hari orang Islam mengamuk. Mengamuk apa tu? Duk bunuh, duk cari orang Yahudi laknatullah. Mungkin Muslim pun ada hadis tersebut. Dia kata Yahudi masa itu dah tepat di muka bumi ni. Sehingga kami dia menyorok di belakang rokok, dia menyorok di belakang batu depan ni. Hei orang beriman, ni Yahudi di belakang aku ni cakap batu-batu pun bercakap. Tapi Ustaz macam dah masuk akal dia Ustaz. Muslim-Muslimat ni hadis Rasulullah SAW. Kita duk sengit dari kita duk percaya ke Ustaz. Muslim-Muslimat tu kurang kat sini. Tapi kalau kita mati baru kita nak percaya, itu nampak. Pasal apa hadis kita sebut tu hadis yang sahih datang daripada riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan disebut dalam kitab Bahrul Mazid. Kadang-kadang Islam yang bukan kita tak boleh pakai logik akal. Agama kita tak boleh logik akal. Kita ambil benda yang very easy lah. Contoh,
Contoh muslim semak, di antara perkara yang membatalkan wuduk kenapa? Keluar sesuatu daripada dua jalan, kubur ataupun dubur. Contoh kita terkentut dubur, kentut. Untuk membarui wuduk dia lagu mana? Kita galik semayang, galik Al-Quran, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, ke basuh bahagian depannya, yang ke basuh kaki. Waktu dia bagi apa? Sampai ila ka'ban, sampai ke buku lagi. Tu dia ambil apa? Hak rukun-rukun. Dia kata hari tu ambil kau dubur. Bahasa apa dia basuh kau dubur je? Sesat masalah. Dah tu ambil kau dubur kan? Dia siapa kain tak baik semua. Masuk je gitu. Sesat wuduk. Gitu ke? No. Bukan, senang-senang. Allah Ta'ala mensyariatkan ambil wuduk je. Keluar ni walaupun tempat tu ambil ni tadi kita dah basuh. Cukup memadai kita basuh juga. Kalau dia faham ambil tu ambil dubur. Pasal dia basuh di muka, basuh di dubur lah. Saya tak kain, tak kain. Gitu ke? No. Pasal apa? Ini syariat. Ini syariat. Senang-senang. Cuma pastinya sampai dah buat apa? Itu kita boleh. Nak cakap lebih mana tak dia? Dia tertaluk pada teman kan? Syariat. Mungkin macam peraduan. Tapi gitu lah. Dia tak dicakap mandar. Kalau dicakap mandar, muslim-muslim, aku ni nak tambah, aku tak percaya. Dia tunggu mati baru nak percaya. Terlambat. Aku malah percaya ni semua Nabi Isa. Dia berdua orang dorong. Aku tak percaya Dajjal. Dia berdua Dajjal. Mana ada Dajjal? Mungkin mati se. Nak masuk kampung, bawa syurga di tangan. Apa ni ustaz ni? Duk cerita dia. Nonsense. Orang dalam dia kata nonsense. Dia masuk akal. Nonsense lah. Ngaku lagi baru tadi. Pasal apa di sini? Misalnya kita masuk benda perkara yang lain. Kita tak ada cakap pandai lebih daripada Nabi SAW. So bisa hari ini muslim-muslim Allah Ta'ala mensyariatkan dan bagi pencuri ke potong tangan. Potong tangan. Cakap anda nak elak. Duk buat forum apa? Duk tanya dia, relevan ke? Relevankah hukum duduk dipraktikkan di negara kita? Buat forum tu buat jaga apa? Nak buat forum ni apa? Bilakah untuk diimplementkan hukum tersebut? Tu berbincang. Bila nak diimplementkan, bukan nak bincang buat forum, ambil 2-3 orang panel, ambil seorang satu moderator duk cerita ni relevan kan. Cari-cari bab-bab, cari-cari satu reason. Pasal apa ni? Hukum kita boleh buat lagi kat kita ni. Duk cakap-cakap ingatkan nak setuju, rupa-rupanya last kali daripada forum tersebut duk kata apa? Tak boleh buat lagi. Hak cakap ni lagi sedih muslim semua. 4 ekor dan 4 orang tu semua orang Islam balik. Ni mungkin nak mana ni? Orang kata kata dah. Dah ayat kita buat kerja. Orang Islam tadi. Ini hukum dia. Gigi jadi je. Oh, senang-senang. Sudah. Soal belum diimplementkan hampir sudah pada pihak-pihak yang tertentu. Cuma yang pasti apa dia? Kita as a Muslim, kita orang Islam. Saya sebut sama dah mana? Dia presiden sebelah sekarang. Kita sebagai orang Islam, kita kena rasa ini hukumnya datang daripada Allah Ta'ala. Tak mau dengar dah. Bila sebut hukum wuduk, ni datang daripada satu parti. Bila sebut hukum wuduk, ni datang daripada satu parti. Tak mau dengar dah betul. Bila muslim-muslim duk sebut lagi benda tersebut, nyatalah muslim-muslim jahil dia sudut lagi. Pasal apa? Dia kata hukum wuduk ni datang daripada orang parti. Parti ni, parti tu. Jahil. Hak nyatanya Allah sebut dalam Al-Quran, tilka hukum wuduk itu datang daripada Allah Ta'ala. Mati sencok apa tak bercakap Allah. Pasal apa ni hukum Allah Ta'ala. Cuma nak tunggu apa? Bila kan diimplementkan. Dia cerita nak belajar ni, bakal tak bodoh. Sedih. Kita orang Islam kita sedih. Kita tengok apa semua ni. Sedih lah. Kita tengok orang Islam sendiri di sini. Kalau muslim yang kita tengok orang kafir di Islam, pelik ke? Tak pelik. Sedih ni orang Islam sendiri. Ini hukum agama dia sendiri. Alhamdulillah. Allah Akbar. Sebab 9.5 boleh tarik sekali. Ni panjang ni, mungkin hari itu berapa ni. InsyaAllah. Dia pada setengah jam ni habis insyaAllah. Buat lebih kaki kanan, kaki kiri orang masuk. Maka sebut lagi dalam hadis ini, maka datanglah orang beriman berjumpa dengan Nabi Isa AS. Maka bila datang pada Nabi Isa AS, lalu Nabi Isa itu menghapuskan kesan kedukaan di wajah-wajah mereka itu. Maka apa sebab? Sebagai kata bukan bersurat kepada
Nabi Isa AS tunjuk kepada orang beriman. Maka semua dari dalam hadis ini bahawa Dajjal itu Nabi Isa AS beritahu kepada orang beriman yang tak tahu cerita Dajjal itu telah dibunuh. Maka Nabi Isa berkata apa? Nabi kata sesungguhnya bahawa Dajjal itu telah pun dibunuh. Serta menggembirakan mereka dengan darjat kedudukan mereka di dalam syurga. Darjat-darjat masing-masing yang selamat daripada fitnah Dajjal. Maka Nabi SAW menerangkan lagi bahawasanya semasa Nabi Isa AS sedang menerangkan perkara-perkara yang menggembirakan mereka, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Isa AS dengan firman-Nya. Kata apa? Bahawa mengeluarkan sekumpulan hamba-hambaku Ya'juj wa Ma'juj yang tidak ada daya upaya bagi sesiapa pun memerangi mereka. Dalam Nabi Isa AS beritahu kita gembira kemenangan ke atas Dajjal, beritahu kepada orang beriman, tiba-tiba Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Isa. Dia bersembunyi di satu tempat. Dia bawa orang beriman dari satu tempat. Pasal apa? Sampai masa dah hari ini aku nak turunkan dan keluarkan satu makhluk aku yang bernama Ya'juj wa Ma'juj ni. Kumpulan Ya'juj wa Ma'juj ni bukan seorang, dia ramai. Ya'juj wa Ma'juj. Kalau muslimin senang tengok dalam Google, dia tulis Gog and Magog disebut G-O-G-M-A-G-O-G. Ya'juj wa Ma'juj disebut Gog and Magog. Muslimin senang tu Peter Jackson dia buat lagi dalam film dia kan, tak tengok dia payung juga. Gog and Magog tu lah dia buat tu tu Ya'juj wa Ma'juj lah tu. Dia pakai bawa tangan duduk keluar tu betul. Tapi waktu betul sorang ada. Aku putih tu. Yang seorang tu ganda. Betul lah tu. Itu kita. Darah. Itu cerita kita. Jangan berkait dengan hal ini. Maka muslimin Islam bahawa aku telah mengeluarkan sekumpulan hamba-hambaku Ya'juj wa Ma'juj yang tidak ada dari upaya bagi sesiapa pun memerangi mereka. Itu ambil tu. Maka oleh itu maka bahawa hamba-hambaku yang bersama-sama berselindunglah. Nabi SAW kata apa? Allah Ta'ala suruh Nabi SAW bawa orang beriman berselindung di mana? Di Bukit Tursina. Bukit Tursina di mana ni? Di tempat Nabi Musa AS dapat wahyu. Bukit Tursina. Nah, ada kata dia berhubungan dengan dia ada beberapa satu istilah tentang di mana lokasi Tursina. Maka setelah itu Allah Ta'ala mengeluarkan Ya'juj wa Ma'juj dan mereka meluru turun daripada tiap-tiap tempat yang tinggi. Ini nak beritahu ni Ya'juj wa Ma'juj ni dia bukan tubik daripada tempat rendah yang tinggi, dia bukan tubik daripada bawah. Ya'juj wa Ma'juj ni dia tubik daripada tempat yang tinggi, turun ke bawah. Nak sebut apa? Tembok yang dijadikan oleh Zulkarnain. Muslimin nak balikkan kalau ada tafsir di rumah, tafsir Pimpinan Ar-Rahman tu, buka surah Al-Kahfi ayat 83, baca sampai ke ayat 94 sampai 95 ayat. Ni macam mana Zulkarnain? Yang bernama Zulkarnain. Zul tu apa tu? Zul orang yang memiliki. Qarnain tu apa tu? Tanduk. Qarnain dua tanduk. Maksud tanduk tu bukan kata Zulkarnain itu dia ada tanduk, bukan. Qarnain itu menunjukkan dia itu mempunyai pemerintahan, dua kerajaan, iaitu daripada timur sampai ke barat. Itu Zulkarnain satu kerajaan kategori. Zulkarnain. Ni yang kata Zulkarnain ni disebut di dalam Al-Quran. Maksudnya dia yang mendirikan tembok Ya'juj wa Ma'juj. Pasal apa? Ya'juj wa Ma'juj ni dua golongan. Golongan yang kata datang daripada Bani Adam juga. Dia tu anak Nabi Adam juga. Anak, bukan kata anak Nabi Adam, bukan. Anak cucu Nabi Adam. Keturunan daripada Nabi Adam. Cuma rupa tu Allah yang bisa. Kalau kita baca dalam kitab Baru Mazi macam-macam kan. Dalam kitab tu dia sebut ada kata Ya'juj wa Ma'juj ni timur dia besar, barang tanggung dia apa semua. Kalau kita buka dalam Ibnu Katsir, sebab apa dia kata Ya'juj wa Ma'juj ni duduk di satu kawasan berhampiran dengan satu pantai yang dimakan ikan tubik waktu malam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pastinya makhluk ni memang disungguh. Yang dia satu masa dulu maknanya Zulkarnain dirikan satu tembok besi kemas mampat untuk jadikan satu protection daripada dia masuk kaca satu kampung berhampiran
dengan kampung tersebut. Di antara dua bukit tu duduk di tengah-tengah. Jangan senang-senang duduk korek. Kalau kita buka lagi satu hadis, senang-senang buka boleh tengok dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Hadis daripada Zainab binti Jahsy. Cerita satu hari Rasulullah SAW tidur di gelaran rumah dia. Tiba-tiba Rasulullah bangkit daripada tidur, nampak Rasulullah seolah-olah macam cemas. Tiba-tiba Rasulullah kata apa? Wailul lil Arab. Rasulullah kata celaka orang Arab. Pasal apa? Rasulullah kata telah terbuka hari ini berubah Ya'juj wa Ma'juj. Nabi buat satu isyarat di tangan dia. Nabi buat sebab ini. Sebut dalam hadis Zainab binti Jahsy kata apa? Rasulullah menemukan hujung jari telunjuk dengan hujung ibu jari. Rasulullah kata. Hari ini di zaman Rasulullah dulu 1400 tahun dulu muslimin Islam, lubang Ya'juj wa Ma'juj telah terbuka sebesar. Dan selamanya lubang tersebut akan tertutup. Sampai kali ini dia makin gali dan the arrival, ketimbaan dia semakin kalah. Cuma dia ikut sequel, dia kena Dajjal dulu lagi. Dia kena Mahdi dulu, Dajjal, lepas tu Nabi Isa, lepas Nabi Isa lepas dia lagi, baru Ya'juj wa Ma'juj. Apa dia dulu sini? Beberapa waktu dia ambil ni, sequel dia based on hadis. Kita tak lewat pandang kata Nabi itu berada. Ini semua dia datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat mengatakan yang katanya Ya'juj wa Ma'juj ni berada di kutub utara ataupun kutub selatan. Wallahu a'lam. Pendapat. Pasal apa dia kata pendapat itu? Dia kata hanya tempat tersebut je. Hampir manusia tak sampai lagi. Tempat-tempat lain hampir dah manusia sampai. Cuba juga kalau muslimin nak baca dalam hadis dia tengok dalam Sahih Muslim. Nabi SAW kata apa? Sesungguhnya dia kata istana syaitan yang berada di tengah-tengah laut. Daripada sana dia akan menghantarkan tentera-tentera dia beroperasi di muka bumi. Dia kata istana Azazil, syaitan iblis berada di tengah-tengah laut. So bila mari hadis tersebut, ada ulama mengatakan yang kata di mana di tengah-tengah laut ni ada pendapat. Dia kata pendapat senang-senang. Yang soalnya Nabi kata di tengah-tengah laut, pendapat lagi. Pendapat ulama dia kata apa? Di triangle Bermuda, segitiga Bermuda. Ada pendapat yang kata dia begitu. Tapi itu hanyalah pendapat. Yang kata misterinya cerita apa nama Bermuda triangle ni, misterinya muslimin semak balik sekarang, buka dalam Google, boleh tengok Google. Itu dah apa? Hak tu boleh cari dalam Google, tapi hati jangan cari dalam Google. Hati kena cari dalam kitab. Ilmu hukum akal cari dalam kitab, jangan cari Google. Bimbang ni ramai. Dan Google. Hidup belajar mustaq Google sekali. Ilmu agama wajib kena talaki. Tapi kalau tahu segitiga Bermuda ke, tu boleh nak cari di lagu tak, cari di lagu lah. Tu dah apa? Kau kan jadi lagu nak cari ustaz, kau talaki kalau dia. Dia tu cari Google lah. Tapi nak sebut apa muslim-muslim maknanya ni kita ada dia sebagai kata disiplin mencari ilmu. Itu Ya'juj wa Ma'juj. Dan akhirnya bila Allah Ta'ala turun Ya'juj wa Ma'juj, diturun daripada tempat yang tinggi, turun sampai ke bawah. Maka Nabi Isa AS dan pengikut-pengikutnya pun terkepung lama di bukit tersebut, sehinggalah kepala lembu menjadi lebih berharga dan lebih baik kepada mereka daripada 100 dinar kepada seseorang kaum muslimin. Lamanya duduk Nabi Isa AS bersama orang Islam duduk di gunung Tursina tu, selama mana Ya'juj wa Ma'juj Allah di muka bumi ni. Takutnya muslim-muslimat terkepung di atas bukit Tursina tersebut. Sehingga kan kata Rasulullah, lapar sangatnya hampir-hampir binasa. Kalau ada kepala lembu tu lebih berharga daripada 1000 dinar. Kita buat sembelih lah. Hak melas sekali kita nak makan apa? Kepala lembu lah. So, ekor bahagia kau. Ekor bahagia kau. Dan berdoa. Ada orang makan minta maaf cakap. Kalau sebut hak tu boleh makan itu. Saya pergi belajar tu. Ada sahabat itu. Kau makan kuat. Kita makan apa ni? Makan kau juga semua ni. Agak-agak orang. Betul dia sudah asal dia sudah makan. Tak lagi tu.
Kalau lembu punya di mana? Sini sebab tanah itu dia tu. Aduh dia tu je. Minta maaf. Tapi Allah sekali tu paling tidak angkat tak. Paling biasa kalau buat korban, paling kita sakut mana? Di pagar. Waktu budak-budak cocok mata, cocok hidung, ni sidang ni dia sumbat rumput dia bagi hidup ni sini buat ni. Muncul dah gerak terus. Kalau biasa mesti ni tak kata balik. Tapi nak suruh apa tak sudah sama tak ambil. Tapi duduk zaman ni lapor sangat kalau ada pada lembu tu berharga daripada 1000 dinar. 1000 dinar. Masing-masing duit emas tu dipanggil duit dinar. Duit perak dipanggil duit dirham. Bukan darham. Darham tu piamti. Darham, 2 darham, 3 darham tu piamti. Bukan darham kan. Dirham, wang perak. Kalau wang emas dipanggil apa? Maka semua dari dalam hati ni, dukun pun lama sangat lapor duduk ni. Maka lalu Nabi Isa AS dan pengikutnya merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya membinasakan semua musuh-musuh mereka. Siapa tu? Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menghantarkan ulat-ulat menyerang di batang-batang leher Ya'juj wa Ma'juj. Pasal apa? Allah Taala kata dah, Ya'juj wa Ma'juj ni diantacibah. Tak ada orang boleh defeat dia. Tak ada orang boleh kalahkan. Dia kata Ya'juj wa Ma'juj ni. Akhirnya Nabi Isa AS beriman duduk di bukit Tursinan berdoa Allah Taala supaya dihapuskan Ya'juj. Satu hari Allah Taala kabulkan doa Nabi Isa AS mengikutnya orang beriman orang Islam dulu. Maka Muslim Allah Taala hantar ulat-ulat di batang leher setiap Ya'juj wa Ma'juj. Maka semua dalam hadis ini Rasulullah kata, lalu mereka pun mati bergelimpangan dengan serentak seperti matinya satu jiwa. Serentak, semua mati sekaligus dengan si ulat-ulat yang ada di batangnya. Ini hadis semua. Sekali lagi sebut, ini hadis sahih nombor 83 dalam kitab Mustika Hadis Keluaran Jabatan Agama Islam. Maka sebut lagi dalam hadis ini, kemudian Nabi Isa AS dan pengikutnya turun daripada bukit Tursinan tersebut, lalu mereka dapati segenap di atas muka bumi ini tiada balas sejengkal ke bumi. Mereka semua dipenuhi oleh bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Tak ada tempat. Walau sejengkal tak ada tempat. Semua ni duduk gelimpangan yang ada gambarnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang dia tu sejak hidup di zaman Zulkarnain dulu. Baru last kali. Ujung akhir dunia baru mampu ni. Ya'juj wa Ma'juj. Muslim. Sebut lagi dalam hadis ini sehingga kan bila mati saja mampu saja bangkai-bangkai tersebut hingga naik ni bau bangkai busuk seluruh dunia. Maka kata lagi dalam hadis ini dan disebabkan busuk tersebut maka bangkai Ya'juj wa Ma'juj itu maka Nabi Isa AS dan pengikut-pengikutnya merayu lagi kepada Allah Taala supaya dihantarkan kumpulan burung. Lalu Allah Ta'ala pun menghantarkan sekumpulan burung yang batang lehernya seperti batang leher seekor unta. Dia minta lagi, ya Allah ya Tuhanku, mumilah pertolongan ya Allah. Lalu mana? Akhirnya Allah Ta'ala hantarkan burung yang besar batang leher. Burung tersebut sebesar seekor unta. Batang leher unta. Alhamdulillah. Hadisnya senang sekali dia sebut ni hadis ni. Ingat aku baca komen apa dah Ustaz ni. Dia mengefek apa ni tadi cerita pula orang ni bahawa pelik lagi. Putih main burung kat mana pula ni. Batang leher besar, burung bana tu pun besar Ustaz rasanya. Dia mari pula ni kata batang leher tu, burung tersebut sama besar batang leher seekor unta. Maka kumpulan burung itu pun mengangkut serta mencampakkan bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj itu ke satu tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yang burung-burung tersebut bermain cebok, ambil semua ni. Bukan tenda, bukan orang dia pakai FPPJ dan orang kawan kan. Ini burung sebenarnya. Kan bagi orang ini tenda, syarikat tenda mana nampak saya. Tapi bang, tak ada tenda ambil burung. Ini Allah Ta'ala atur. Allah Ta'ala atur cebok, bangkai Ya'juj wa Ma'juj waktu ke tempat. Wallahu a'lam, hanya Allah Ta'ala tahu di mana tempat tersebut. Ini hadis. Maka sebut lagi dalam hadis ini muslimin sebab kemudian Allah Ta'ala pun menurunkan hujan yang lebat yang sebab bangunan tidak dapat menahan airnya daripada berdeponi serta mencuci semua muka bumi ini sehingga menjadi bersih dan rata seperti cermin.
Allah Ta'ala bersihkan semua. Allah Ta'ala turunkan hujan selebat-lebatnya sehingga muslimin-muslimat bersih muka bumi ini. Bangunan-bangunan semua bersih belaka. Ya, ni zaman kita, zaman kata berlaku ni. Jangan lupa ni bukan zaman kuno, ni zaman tengah moden lah. Kalau sempat kita tengok kuliah ada lagi WhatsApp zaman tu. Kita boleh tengok dia jual maju ni. Do ambil gambar semua, cuma makan. Kita tengok kena makan macam gambar. Sini Ustaz. Pasal tadi cuma sempat dia share. Dia tu. Kau di dekat saya tu boleh jom. Sangat panas mana-mana kita tengok. Pasal kita kena ingat di sinambungan kemodenan tidak juga. Jangan ingat kita kena jadi zaman kuno semula Ustaz. Zaman dia kita tinggal semula. Hidup ini je lah. Sebab tu zaman tu dia kata dajjal tadi tu. Masa dia mengaku jadi Tuhan, masuk diri dia. Masuk diri, kita masuk semua. Dia tengok lah. Kemungkinan tak semua dalam hati. Kemungkinan dia faham-faham masuk di bawah mampu. Kemungkinan dajjal akan buat live ni dalam TV ni. Live streaming ke macam kita tengok. Kita streaming. Maksudnya sebab kita dapat satu dia punya dipanggil apa? HTTP. Dan HTTP. Sebelum nak di live streaming kita akan dapatkan dia punya HTTP. Nak tahu HTTP ni, hanya kena ambil IT. Kita akan belajar satu subjek ni. Kita akan belajar JavaScript macam mana nak buat ni. Nak buat yang kata website. HTTP itu dipakai coding semua. Soalnya dulu sempat belajar coding. Pasal kita minat ni semua ni. Website, tapi saya jadi ustaz. Bagaimana? Tapi ustaz ni bukan bidang yang tercecer, bukan. Kita yang pilih. Kita yang pilih. Saya muslim kalau tanya ustaz, balik daripada Syria ke? Balik daripada Jordan ke? Saya muslim lulusan graphic designer. Dia ada tanya pun tak tahu lagi. Bukan audio apa, kalau wala makro, bukan audio apa. Muhammad bin Majid Rabbika. Ini nak bawa aku nak tunggu bawa dari kita. Aku tak ada aku guna sini semua. Tapi nak sebut apa dia ni live streaming ni. Kalau kita dapat dia punya HTTP. Kita boleh ke kawan kita. Kawan kita duduk di mana ni? Kawan kita duduk di Jordan. Kawan kita duduk di Mekah. Kawan kita duduk di Mesir. Dia boleh tengok ni. Cuma nampak dalam 2 second, 3 second ni. Kalau saya cakap ni tak. Kalau saya cakap ni tak. Dia bertapa. Kalau saya cakap ni tak tahu siapa ni. Ini kalau saya cakap ni. Kalau saya cakap ni siapa ni? Dia nampak tu dia video. Pasal apa dia nak? Dia gantah tu. Salah boleh ngomong. Sebab tu muslim-muslimat tengok TV biasa tanpa tu. Speaking Astro. Ya, dengan tengok TV biasa dengan Astro dia berbeza. Dia nampak 2 second, 3 second. Kalau stadium, kita duduk biar stadium tu. Go! Kita duduk rumah ni, dapat 2 second. Go! Nampak 2 second, 3 second. Sebab ni channel ni akan dulu. Bawa-bawa. Kalau pada nyata sekali tengok ni idea bodoh je. Dia lebih cepat daripada kita. Betul tak? Semua-semua. Aku dah baca, aku dah buka kitab tu. Dia panggil dari logik tu. Kau buka kitab kan? Memang dah semua lah. Baca kitab dah payah lah. Semua-semua. Bagi pada hati kita. Nanti STP ni boleh tengok. Kalau pusing kamera ni, kalau ada anak-anak dia belajar di Jordan ke, dia boleh tengok ayat Iman Surat. Pusing kamera anak dia dulu. Bila kamera anak pusing. Dia tak payah tengok. Ada yang panggil. Tapi kalau pusing kamera, dia ada kita kena apa? Kalau tanya betul pusing sembilan, betul pusing sembilan, apa yang kita ada? Masalah mana? Ayat mudah. Tapi nak sebab ni lah. Dinampak 2 second, 3 second. Ya? Maka muslim-muslimat sekalian, maka setakat pada itu Allah Ta'ala bersihkan semua di muka bumi ini seumpama cermin. Muka bumi habis bersih dan tegak. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada bumi ini. Allah Ta'ala kata apa? Wahai bumi, tumbuhlah tanamanmu, serta keluarkanlah buahmu, dan kembalikanlah segala nikmatmu. Allah Ta'ala keluarkan pada sebenarnya nikmat-nikmat yang berluasa akhirnya dapat sebelum. Maka pada masa itu 9 orang yang boleh. Maka kata dalam hadisnya Rasulullah SAW kata apa? Maka pada masa tersebut 9 orang
dia memakan sebiji saja buah delima. Orang ramai boleh kenyang dia makan sebiji buah delima. Nak sebut berapa tu besar. Hak tuan ni. Yang kata dari dalam hadis ni, dia boleh berteduh dengan kulitnya. Kulit buah delima tu dia buat teduh. Hari ni kita berjaya buah delima sama kan? So aku hukum RM5 RM4. Kalau harga RM5 musim-musim total GST berapa? Dah macam sipil, jangan politik lah, kita politik. Dan kalau kita belanja RM50, bermakna kita kena spend lagi berapa ringgit? RM3. Betul tak? Jangan kalau cakap dia macam kita berfikir peradaban. Kalau kita berbelanja, kalau kita barang yang dia kena GST RM100, bermakna kita kena spend lagi berapa ringgit? RM6. So kalau kita beli buah delima tadi RM5, kita kena spend berapa ringgit lagi? 3%. 3% tu. Kalau kita nak bayar buah delima saja, tak bayar GST. Contoh kalau buah delima kita kena GST lah. Dia berlaku di Paraguay, dia berlaku di Malaysia. Kalau buah delima tadi tu kita nak ambil buah delima saja, kita nak bayar RM5 ni. GST kita tak bayar. Buah delima tu kita ambil dengan kos RM5 dia. Boleh tak maksudnya memang? Tak boleh. Kena bayar lagi 3%. Baru nak makan buah delima dia. Kalau tak ada 3%, mana dia RM5 tadi, boleh ambil ke buah delima tu? Tak boleh. Dia lihat buah betul. Atau buah putih kalau kata oleh para guru. Maka semua perbedaan pada masa tersebut juga diberkatkan Allah Ta'ala kepada susu, sehingga susu seekor unta perahan mencukupi untuk diminum oleh satu kaum yang besar jumlahnya, dan susu seekor lembu perahan mencukupi untuk diminum oleh satu kabilah, dan susu seekor kambing perahan mencukupi untuk diminum oleh satu suku kaum. Ini maksudnya apa ni? Nikmat melampau-lampau Allah Ta'ala beri pada umat akhir zaman. Pasal apa? Pak tinggal ni orang beriman saja. Masa tu orang beriman saja. Maka sebut lagi dalam hadis Nabi SAW bersabda lagi, semasa manusia sedang duduk nak menikmati kemakmuran yang kemewahannya tersebut, tiba-tiba Allah Ta'ala menghantar masa jenis angin yang baik, lalu mengambil nyawa tiap-tiap orang yang beriman, orang yang baik. Bila manusia ni balik dah, bila duduk dalam keadaan senang, maka dia mudah menuntut Allah Ta'ala. Akhirnya buat maksiat pula sini-sini. Setelah Allah Ta'ala selamatkan dia daripada mana bencana Dajjal dan juga manusia bagi bertambah, beriman bagi bertambah, akhirnya Nabi lalu saudara. Yang masa itu Allah Ta'ala ambil nyawa Nabi Isa AS. Maka pada masa tersebut, bila tinggal dan Nabi Isa AS tinggal, maka tinggalnya lima pun jadi kucaunya, jadi borong-borong semula. Maka muslim-muslimah Allah Ta'ala hantar angin. Satu riwayat kata angin tersebut datang daripada Syam, di negeri Buah Timur. Dia mari ini bila kena orang beriman mati. Tapi bila kena orang yang kufur, orang yang kafir, maka dia senang. Tu pendapat bagi orang kafir, dia kata apa dia maksud? Orang mati-mati ni semua orang mengaku kafir. Jadi kita kalau kita jahat, Allah Ta'ala tidak yang kita dulu. Dia berdapat itu. Walhal Allah Ta'ala nak selamatkan orang beriman semua ni. Maka muslim-muslimah mati bergerak mana orang yang baik. Allah Ta'ala katakan cambuk ni. Sebab tu muslim-muslimah manusia yang hidup dia, yang kata masa berlakunya kiamat tu, kau tak seorang pun, mereka semua tu orang kafir tu. Allah Ta'ala katakan biarkan walaupun ada orang sebesar sahabat dalam hati dia, kalimah la ilaha illallah, walaupun tidak sebenarnya, tapi dia tahu Allah itu ada. Allah Ta'ala matikan juga sebelum berlakunya kiamat. Maka muslim-muslimah nak ambil ada, tinggal dua dengan ni. Maka lalu Allah Ta'ala mengambil nyawa tiap-tiap orang yang baik, mukmin dan muslim, dan tinggallah saja orang-orang jahat dengan keadaan bercakapan sesama sendiri yang berhubungan jenis, buat maksiat pula seperti hawan. Maka pada zaman mereka lah inilah berlakunya kiamat. Duduk dalam buat maksiat tu lah, akhirnya masa tersebut berlakunya kiamat. Dan pada satu riwayat yang lain, kemudian Allah Ta'ala menghantar masih jadi angin yang sejuk, yang nyaman, yang datangnya daripada negeri Syam. Maka pada saat itulah tidak tinggal pun di atas muka bumi ini seorang pun yang terdapat dalam hatinya sebesar zarah kebaikan ataupun iman, melainkan diambil nyawanya oleh angin tersebut. Angin bukan daripada Syam. Kena orang beriman, walaupun dia tidak semayang pun, tapi dia ada kalimah la ilaha illallah dalam hati dia, mati dia hari tersebut.
Maka kata lagi Nabi SAW, Nabi kata apa? Maka tinggallah saja orang-orang yang jahat, yang cepat bergerak melakukan maksiat dan kedurhakaan, secepat burung yang terbang. Kau tinggal ni orang jahat bagi buat maksiat. Buat maksiat muslim-muslim boleh tengok di tepi-tepi jalan. Doktor zina apa semua tidak. Kan Nabi SAW kata di akhir zaman tadi, orang akan buat maksiat menjaga pirang-pirangnya. Muslim-muslim kita bersama kita jangan tengok Nabi, nak tengok orang bersekumpuh ni tepi jalan. Kalau kita kata betul dan terangnya, orang kata maksiat ni, ya, orang kata buat, orang kata macam pada zina mati. Muslim-muslim boleh tengok di billboard. Kadang-kadang kamu-kamu yang mencedahkan orang. Ini mati zina lah tu, zina mati yang berlaku terang-terangan. Pada orang tua, iklan kaya, tapi tidak orang perempuan, berangkat kaya. Tak boleh punya rasa. Kalau iklan mesin basuh, orang tua berberian mesin basuh, boleh kan? Pasal apa orang perempuan memang basuh, memang orang ini membasuh pun. Tapi tak kaya kereta, letak orang perempuan. Tak pasal-pasal. Pasal apa dah pasal-pasal? Tak kena-kena orang perempuan. Pasal dia orang berapa pancit tayar dengan jalan, tidak berhenti kat perempuan. Bukan nak cakap pakai pasal apa dah, nak buang pun tak berhenti. Tu ada lesen dah, tak ada habis. Dia tengok ni puting ni, kenapa ni sport ni kenapa? Warna putih sport ni warna lain. Tak pegang, tak angkat, cabut, nak buat apa ni? Dah nangis di jalan. Kata pasal apa ni, kena rogok, apa pasal apa? Cik kau tak payah cik. Betul ke saya suruh perempuan kat tangan? Taklah kata siapa menangis tapi tak kata apa dia. Tak kenapa perempuan boleh buat macam tu. Dia nak jet lagu mana ni? Nak jet orang tak payah. Nak jet ke dia? Dia orang besar. Tak perempuan bersih senang kan? Dia takut dia bersih ke dia berangkut. Dia orang biar. Tak ada. Saya memang senang. Bukan kata kau layan, nak isi minyak orang ada. Minta maaf cakap, ada orang pun ada. Bukan kata semua. Ada orang pun ada isi minyak. Dia pakai ni, dia pakai toilet istimewa, dia pakai toilet dari pasal dia besar. Tapi dia memang begini. Dia masuk dalam persini, dia cari Bangladesh. Lima minyak tu cari Bangladesh. Cari Bangladesh. Tak ada Bangladesh. Tak ada minyak negeri gitu yang mana. Pasal apa dia cari Bangladesh? Nak cuba Bangladesh ni sini ni kan? Walhamdulillah dia buka adil tak semua lah. Ni yang berlaku di Persing ketiga tu. Ada apa? Dia kata besar dia boleh pakai tapi nak sini ni dia tak pandai. Sebab itulah Allah Taala kata al-rijal qawwam 'ala an-nisa. Sebenarnya lelaki itu pemimpin bagi perempuan. Sebab tu kita lelaki ni kena tunjuk pemimpinan kita pada perempuan. Kita sebagai suami Muslim kena belajar hormat isteri kita. Pasal apa dia besar jasa dengan kita. Dia besar jasa dengan kita. Selama kita nikah ke banyak mana dah jasa dengan kita. Banyak kali saya sebut dalam kuliah. Muslim kalau kita hari ni dapat anak 5 orang, 6 orang, bermakna 6 kali 5 kali dah. Isteri kita gadai yang untuk kita. Nak beri anak. Betul? Kadang-kadang ada perempuan sampai terduduk dia. Sebab tu dalam Muslim hari kita gaduh, hari kita balas dengan bini kita, waktu kita tengok kejap dia peluk dia. Kena tengok dia peluk dia pasal apa? Tapi kalau kita berlayang dengan mulut dia buat kan? Opang tak ada mulut dia. Dia! Dia belum! Dia takut! Apa asli kena dah? Hero kita tanpa bini kita. Hero tu kita. Ni kelawar dia. Leceh lah dia. Itu lelaki tanpa. Dia tanpa. Dia tak salah lagi tanpa ni saya. Gajah dia tak. Gajah lah dia tak boleh. Kalau tanpa lah boleh. Semak gajah lah dia tak boleh. Pasal apa bukan awak ni ni. Saya pesan untuk diri saya juga. Semak dengan awak video. Pasal apa? Betul dah. Betul kadang-kadang dia silap dia. Tapi bukan ajar dia dengan tangan. Mesti memang semak agama untuk kita faham diri kita. Satu masa pula kita nak tidur pula dengan dia. Gitu ke kita ajar dia. Ni hati dia. Hati dia luka lah.
Kadang-kadang hari dia kena lapor, dia ikut dia dan dia tu. Ikut dia dan dia. Berapa yang bulan? 12 hari bulan April 2015. Next year 2016. Hari yang sama juga. Tarikh yang sama, 12 April. Kita balik daripada mana-mana dia tanya, "Bang, apa ingat orang?" Apa dia? Tahun 4. Apa dia? Tahun 4, 12 April. 12 April pukul 3.45 petang. Okey. Apa ingat? Mana aku ingat? Cuba apa ingat balik ingat. Tak ingat. Apa? Jadi muda. Cuba ingat balik tahun 4. Ingat tak kursinya? Ingat kursinya. Apa maksud daripada depan? Saya tak tahu kursinya. Orang saya tanya bahawa lalas kali kita kena dua, "Pak, awak naik tangan dulu ke saya." Awak ingat hari ini? Kita tak ingat dah. Pasal apa? Pasal kita yang berzolim ni orang kita ingat. Tapi orang yang berzolim ni, dia ingat. Ingat tak? Kita saya ni, abang tak tahu kan? Masa ni kita masih kita kecil tau. Dalam bentuk ego kita naik. Kita nak minta maaf pada dia orang. Dan nak minta maaf, ada tidak pun kita tanya, "Baru nak ni? Nak ni saya?" Itu orang tak tidak leceh. Semua buat sedar dan minta maaf. Takkan jatuh martabat kita seorang lelaki, kita minta maaf dengan sendiri kita. Takkan jatuh. Bahkan menjadikan dia lagi jenuh dengan kita. Semua dia berbeza kan. Ini satu benda yang kompleks. Muslim semua tengok dia kan. Klinik Kuala kita ni, dia resident. Kawasan yang kata dulu. Setiap pintu-pintu rumah ni, semua dia ada mengalami masalah-masalah rumah tangga. Yang kalau nak cerita ni so very complex. Setiap pintu tersebut dia masalah masing-masing. Tapi apa pun masing-masing bila kita menghadapi masalah, ingat kita ada Allah Taala, kita ada Tuhan. Allah ke tempat kita dari balik. Kadang-kadang kita ni kita gagal dalam membentuk rumah tangga kita, kadang-kadang kita terlepas dengan Allah Taala. Kadang-kadang Tuhan uji dan uji dengan apa tu? Masing-masing balik sudut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita gagal sampai rumah tangga. Nak berapa ni? Masing-masing 5 minit lagi boleh. 5 minit lagi pukul 10 boleh. Kalau muslim-muslim rasa penat duduk, muslim-muslim dia bayang betapa penatnya saya membacanya dan sambil membacanya nak tackle orang semua. Senang ke? Bukan senang nak tackle dia dalam masa 2 jam, sampai 2 jam. Nak tackle dia. Kena tengok. Dia jalan orang. Dia tak kena gaya kalau pusing dia berdiri dia. Tapi nak orang ni perkataan nak begini dengan apa semua nak tackle lagi. Pasal apa? Bagi saya gagal. Gagal menyampaikan sekiranya muslim-muslimat duduk dalam keadaan lain. Gitu. Saya gagal. So kalau boleh bagi interest dan boleh bagi lagi, maknanya saya boleh bagi lagi dia. Kalau tarik dalam masa 2 jam lagi, kita sebut lagi. Tapi tak mungkin begitu sudah ada saya tak nampak dulu. Saya nak dia manage lagi insya-Allah. Maka sambung lagi dalam hadis ini, maka tinggallah saja orang-orang yang jahat cepat bergerak melakukan maksiat dan kebiasaan secepat burung yang terbang. Yang menceroboh serta menzalimi satu sama lain seperti binatang yang puas. Mereka tidak suka dan tidak mengenal perkara yang baik dan tidak benci serta tidak melarang daripada melakukan perkara yang buruk. Maka ketika itu manusia hidup dalam keadaan penuh puncaknya alhamdulillah. Tidak agama kepada orang, nilai orang kepada orang. Maka muslim-muslimat kata lagi dalam hadis ini, maka pada ketika itulah syaitan menyamar seperti mereka. Datang syaitan Azazil. Ingat Azazil dah mati. Azazil ni mampu dia mampu pada tiupan angin yang sampai kali yang pertama. Dia pernah minta kepada Allah Taala. Dia minta kepada Allah Taala supaya Allah Taala matikan dia di sangka kali yang kedua. Mana mungkin muslim-muslimat. Pasal sangka kali yang kedua tu Allah Taala nak menghidupkan semua jiwa. Pandai. Dia tahu dia nak mati masa itu. Mana dia mati dah berapa dia tu? Itu asas ini. Jadi dia tak mudah mati, tapi Allah Taala tutup permohonan tu. Allah Taala bagi. Akhirnya dia mampu semasa mana? Semasa tiupan angin sangka kali yang pertama. Maka datang syaitan berupa manusia. Dia kata apa? Dia gini jalan kerap lama-lama. Dia kata apa? Dia kata tidak malukah engkau meninggalkan jalan menafikan diri kepada Allah? Dia mari mana-mana wawarok. Dia ada dia orang lain mana-mana. Dia orang tengok orang manusia, orang ni berzina, orang semua duduk caranya apa semua. Dia duduk tengah-tengah masyarakat. Dia kata apa? Orang tak malu ke?
Buat maksiat pada Allah Ta'ala, siapa malam bagi petang ini semua ni, tak malu ke? Saya tanya, buat tunjuk baik. Maka kata lagi dalam hadis ni, maka tidak maukah kamu menurut ajaranku? Aku tak mahu ke? Aku nak ajak buat baik semua ni. Nak ikut tak aku? Maka muslimin semak, maka mereka pun bertanya, jika demikian, manusia yang hidup dalam keadaan sejalannya tu, orang-orang itu, dia pun bertanya kepada iblis. Dia kata apa? Dia kata kalau macam tu, maka jika demikian, apakah yang kamu suruh kami lakukan? Nak suruh kami buat apa pada hari ini? Maka jawabnya syaitan. Lalu syaitan kata apa? Syaitan pun menyuruh mereka menyembah berhala untuk mendampingkan diri mereka dengan Allah Ta'ala. Yang berkata syaitan, Muslim tak ada benda baik. Syaitan ni nak mana benda baik, Muslim-Musliman. Duk apa ni, insyaAllah dia turun apa semua ni lagi, ya semua ni akan duduk dalam keadaan senang dan nyaman kita. Ya, bila dia dijam, nak sebut kita dilarang. Tapi nak sebut apa syaitan, dia tak ada benda baik. Dia tak ada benda baik, sedangkan semua tu diajarkan kepada kesesatan. Maka bila pergi pada satu video, maka syaitan pun menyuruh mereka menyembah berhala untuk mendampingkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka pun menerima ajaran syaitan, lalu menyembah berhala. Sedangkan rezeki mereka masih mencurak-curak dan di depan mereka baik dan mewah. Lepas ada sebuah syaitan, sebuah pada berhala, dia ikut ajakan syaitan, Allah Ta'ala bagi. Lagi boleh. Rezeki yang lebih-lebih. Ini dipanggil apa ni? Isti apa? Istidraj. Ini dipanggil istidraj. Maka muslimin semangat hujung hari ini. Kemudian Allah Ta'ala pun dalam keadaan mereka hidup dalam keadaan mahu tersebutlah. Kemudian Allah Ta'ala mementokkan malaikat Israfil meniup angin satu kali yang pertama, maka matilah segala jiwa yang bernyawa. Dia pun duduk dalam keadaan perjalanan kesesatan itulah, maka datang angin satu kali. Muslimin-muslimat, kalau nak sebut dalam Al-Quran, cerita tentang kiamat terlampau banyak. Surah berapa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Allah Ta'ala sebut dari ayat wa takunul jibalu kal ihnin manfus. Pada hari tersebut mulut tengok ni, jibal, gunung datang ni berterbangan, berselerakkan. Ya. Kita ambil tapak, kita ambil budaya letak di atas tangan kita diam. Dua itu berterbangan. Bulu yang berterbangan, muslimin-muslimat, begitulah bukit jibal itu akhirat sudah berterbangan. Kalau kita buka lagi surah Al-Syiqaq, surah Al-Fitar, Allah Ta'ala kata apa? Illa sama'u fatarat. Bila langit itu berpecah belah, langit itu pecah belah. Illa sama'u syaqqat. Sebenarnya semak tu. Kita dah ambil satu batang nyaku, kita jolok sini rumah kita. Jolok tu, lagi sini rumah kita berdegar itu. Begitulah bila buat ni. Langit tak ada berlaku kiamat tu. Yang dia berlaku tu muslimin semak sekali mata. Dia bukan macam cerita 2012 tu. Duk bawa lari-lari kereta, duk naik di mosin, pusing nanti celok. Mana apa ni pusing nanti ni. Boleh untuk lompat mari pun dia jalan dia lagi tu. Oh, tu cerita muslimin-muslimat. Ni kalau kita baca dalam surah Yasin, manusia yang keluar daripada rumah, berlaku kiamat, nak pusing balik semalam, nak pusing belakang semalam, nak masuk dalam rumah, tak sempat. Dia lalu. Macam mana Allah Ta'ala kosongkan ni. Allah Ta'ala bukan setakat pelembangkan dunia, muslimin-muslimat. Tu langit tu sama. Langit semua dia pelembang. Sebab tu Allah Ta'ala kurang memahami semua ni. Sebab tu Allah Ta'ala akan tanya antara khilaf. Bila Allah Ta'ala bangkitkan jiwa-jiwa yang telah mati ni, Allah Ta'ala akan tanya ni, ainal mafar kalla la wazar. Pada hari ini dia ke mana nak pergi? Sebab tu kita duduk atas muka bumi ni, muslimin-muslimat, tolong kenal dia Tuhan. Jangan berhati kita berlampau-lampau sampai kita lupa daripada mana kita datang. Pasal apa? Tuhan hantar kita di muka bumi ni, tak lain tak lain, hanya untuk menyembah dia dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So muslimin-muslimat, hadis yang kita baca pada malam ni riwayat Imam Muslim. Moga-moga 2 jam kita menafahnya, muslimin-muslimat dapat banyak positif lah. Di segi apa ni? Cerita tentang akhir zaman. Di segi sequel begitulah yang datang daripada hadis di dalam kitab Istiqamah jilid yang pertama. So sebelum kita tutup, ada soalan, masuk akal.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari BT. Warahmatullahi wabarakatuh. Malah yang boleh. Hari ini jazakallah tu dia JZZ. Malah tu dia jazakallah. Dia tu dia JZZ. Itu pun malah jawab. Dia kata salam dari BT ustaz. Ustaz tu malah nak air kalau UST dia malah tu. Dia kata jika ada orang yang sekat aku boleh tidak kita samakan dia dengan cucu cicit Dajjal? Oh. Aku tak bawa jazakallah ustaz kabul. Dia kata sekat bantuan apa ni? Nak tengok dulu bantuan apa? Dia ada juga ni bantuan pergi kuda. Contoh bantuan pergi kuda. Maka dia haram ini muslim Islam memang kena sekat pun. Tapi kalau dia tak punya baik dan bantuan punya baik. Boleh tak kita kata dia cucu cicit Dajjal? Kalau dia cakap itu kan. Hari ni Dajjal kecuali Dajjal sungguh ke. Macam dia kata Dajjal. Pasal apa Dajjal ni tak ada maksud pada jahat ni. Lepas pada setan Dajjal. Pasal apa mengaku Tuhan? Jahat-jahat setan dia pun nak mengaku dia Tuhan. Ni, sebab tu dia satu apa nama ada setengah pendapat ulama dia kata apa? Hari Firaun kata tu ana rabbukum a'la. Kan kalau kita buka dalam surah Al-Taha tu surah Taha tu ada tu skrip tu ataupun surah An-Nazi'at. Tu dalam surah Al-Qadar tu. Ada ni. Dia kata skrip Firaun dia kata apa? Ana rabbukum a'la. Aku Tuhanmu yang Maha Tinggi. Dia dengar kalimah tersebut Iblis, Azazil. Dia dengar nangis Azazil. Azazil dengar pun takut. Pabuk nak jahat aku budak aku Tuhan. Walahai Firaun tu anak murid setan. Setan kata aku jahat budak aku Tuhan. Itu manusia. Dajjal itu juga Dajjal dengan aku Tuhan. Jahat. Ya, tapi betul lah. Memang itu dia. Kalau jangan ditakut tapi dia hancur tu semua. Tapi nak tahu apa dia tak pernah mengaku dia Tuhan. Tapi dengan orang yang kata ke Dajjal, hari ni kita nampak dia teruk ke lantai. Kok kita tak tahu. Cok nak kata nak cerita sangat-sangat pada juga. Doa lah. Hari ni kita dah tengok dia tak tutup kepala lagi, nampak kembang, dia nampak kata tukang-tukang lagi tu. Doa sikit ya Allah. Alhamdulillah. Dia jaya daripada Allah. Mampu dia tutup ke lantai. Itu tu doa. Boleh doa. Bismillah. Tak suka. Aku kata saya. Kau tengok kan? Orang nama kembang ramah, etiket buat apa? Sambil masalah sebenarnya. Jadi macam tu dia kata jahat bagaimana pun jangan kata ni dia anak cucu Dajjal dan itu kan? Tak boleh. Jahat bagaimana jangan jahat kan? Masuk neraka dia mati jadi mana? Tak boleh dia. Ni jangan jahat nak tahu. Ni lama dah aku tengok lama mati semua jadi mayat kata. Kau main jadi jahat. Tak boleh dia. Dia tak boleh kok. Mati jadi mana? Jadi nak dia mati jadi apa? Ini dia juga tu. Mesti nak cari kita Allah tu. Dia ada sedar. Tapi jahat dia buat ni kepada tuan kan. Dan doa lah. Tapi yang berdoa pun apa-apa mesti nak lepas pada Allah Taala. Ni bantuan tak boleh tahu. Ada satu soalan. Ada soalan apa? Ada soalan apa? Apa yang kita mengaji tadi? Ada tak? Kamu ada? Nak balik ke belum? Contoh masing-masing. Esok kerja dia sudah. Aku esok kerja ikut nak balik ke rumah ni. 350 mm mesin ni sangat. Daripada daripada tu ke Lombok masuk tu 46 km ni. Untuk setting dengan Haji Wazir. Seperti tak sama melawati ke tengok ni. Putrajaya 33 minit. Tengok 46 km. Mari daripada sana, daripada Kuantan, daripada Mamat ke KL lebih kurang dalam 300 km dan 300 lebih kurang 254 lebih kurang. Kalau 254 tu daripada Kuantan ambil lagi lebih kurang dalam 40 lebih langsung kiri 300 km lebih kurang dalam 350 km. Mari 350 dengan tol dengan minyak apa semua lepas tu tak balik pulak lagi cabut lagi 350 minus plus lagi nanti kalau kali-kali 2 700 km lebih kurang kalau ada tol apa semua Malaysia pada kalau duit kan banyak tol so alhamdulillah semua tunjuk tol dalam GST tapi kat Tosha Engo ada kena GST ambil beli baru ni kemarin dulu beli dia nak beli kat GST apa kat GST kat Tosha Engo dia kata berapa nak berapa nilai berapa 100 ringgit dia kata ada lagi tak ada ni kat RM10
60%. Dengan adik-adik 60% ke apa? Macam biasa lah bang. Tunjuk dia pakai apa-apa. Kalau dia pakai wajib, aku ambil kurang daripada meja dia. Jadi 60% tak boleh. Saya maksudnya itulah itu. Tapi apa-apa pun berdoa kepada Allah Taala. Dia pada kita duduk selalu apa semua ni, jangan dia betul Allah Taala minta apa dia? Minta supaya Allah Taala beri keberkatan kepada kita semua ni, hidup di atas muka bumi dan di akhirat insya-Allah. Sini semakin segala bahasa perkasa bahasa itu semua datang daripada kita dalam bahasa saya. Saya mohon maaf. Moga-moga sini semakin berkonsekuensi kita pada lagi, tak pada sedikit ya, dari mendapat pada pendengar dan dari kepada saya tadi. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والله رسول أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله أعلم بالصواب.